Satu kotak kelulut bukan sekadar kotak kayu yang mengeluarkan madu setiap bulan. Kalau kawasan ternakan, cukup sumber bunga dan persekitaran terjaga, kotak inilah yang jadi kilang hidup, bekerja tanpa henti, senyap tapi konsisten. Bila aku buka sarang kelulut, tujuan aku bukan semata-mata nak tengok madu. Madu cuma hasil sampingan. Yang aku cari sebenarnya ialah keadaan di dalam koloni, susunan telur, kepadatan lebah pekerja dan keseimbangan hidup dalam kotak itu. Ibarat seorang doktor bukan tengok kulit luar sahaja, tapi periksa nadi dan organ dalaman. Begitu juga koloni kelulut, kalau telur sihat, lebah pekerja cukup, madu akan datang sendiri. Matlamat aku sekarang ini, aku nak tengok sarang kelulut Thoracea ini untuk bantu koloni yang lemah supaya boleh bangkit semula. Yang kuat membantu yang lemah supaya keseluruhan bakal terus hidup. Induk yang stabil itu bukan diukur dari banyak mana madu hari ini, tetapi pada keseimbangan, lebah pekerja aktif, madu mencukupi dan telur terus bersambung. Kerana dalam dunia kelulut, koloni yang sihat bukan yang paling cepat keluarkan hasil, tetapi yang paling lama mampu bertahan. So nantikan video seterusnya proses menyelamatkan koloni biak bakar kelulut Thoracea yang melemah